Bayangkan, jika hari ini anda bangun dari tidur dan anda sedar anda sudah bersedia untuk memulakan hidup yang anda impikan. Bukan esok, bukan bila gaji naik, dan bukan bila hutang habis. Tetapi sekarang. Dunia selalu kata, tunggu dulu, bersedia dulu, tetapi hidup tak menunggu. Setiap hari yang berlalu tanpa kita nikmati, tidak akan kembali lagi. Ramai orang bekerja keras sepanjang hidup, tetapi mereka menangguhkan kebahagiaan. Kita kata, nanti bila hutang habis, aku akan senang, atau nanti bila tabung penuh, baru aku bernafas. Akhirnya, tahun berganti tahun, hanya berlalu begitu sahaja kerana sibuk mengejar angka dan lupa merasai erti hidup. Tekanan, takut tersilap langkah, dan risau kehilangan duit, itu semua membuatkan kita kaku. Kita lupa, tujuan kita mencari duit bukan semata-mata nak duit bertambah, tetapi untuk menjadikan hidup kita lebih bermakna. Hidup yang kaya bermula dengan menyedari apa yang benar-benar penting bagi anda. Tidak semua orang punya definisi yang sama. Ada yang mahu lebih masa dengan anak, ada yang ingin bebas bergerak tanpa risau gaji bulan depan, dan ada yang mahu membantu ibu bapa atau menyumbang pada komuniti. Tentukan sendiri makna kekayaan, supaya anda tidak terperangkap dalam perlumbaan status yang tiada penghujung. Langkah kedua ialah memberi ruang untuk menikmati hasil perjalanan yang anda sudah bina. Anda telah belajar menabung, mengautomasikan simpanan, dan melabur sedikit demi sedikit. Sekarang, mulakan untuk menikmati hidup tanpa rasa bersalah. Sediakan ruang untuk meraihkan kejayaan keuangan dengan cara yang selamat. Mungkin, dengan makan malam istimewa, memberi hadiah kecil kepada pasangan, atau menikmati pengalaman yang selama ini anda impikan. Ini bukan pembaziran, tetapi ini cara menjaga semangat dan mengingatkan diri bahawa perjalanan keuangan anda ada maknanya. Pada masa yang sama, jaga apa yang sudah anda capai. Pastikan dana kecemasan tetap kukuh. Kekalkan takaful atau pelindung keuangan supaya pencapaian keuangan anda tetap terlindung jika berlaku kejutan hidup. Anda sudah sampai ke tahap bijak, jangan biarkan satu kejutan kecil meruntuhkan kemajuan yang anda bina bertahun-tahun. Perkara penting lain ialah berhenti membandingkan perjalanan anda dengan orang lain. Hidup yang kaya ialah hidup yang sesuai untuk anda, bukan pameran untuk media sosial. Ramai yang jatuh ke perangkap berbelanja ikut orang lain. Akhirnya, kembali terjerat dengan hutang. Hargai setiap kemajuan diri anda. Walaupun kecil, di situlah letaknya kebebasan sebenar. Akhir sekali, gunakan kebebasan keuangan untuk memperluas kehidupan. Bukan sekadar menambah angka. Luaskan ilmu, bantu orang lain, atau sumbangkan masa atau rezeki. Kekayaan paling bernilai adalah bila ia mampu mengubah, bukan hanya hidup anda, tetapi hidup orang di sekeliling anda. Di sinilah perjalanan Delati Factor mencapai garisan penamatnya. Tetapi, ini bukan penamat cerita anda. Anda kini bukan lagi seseorang yang takut atau keliru dengan duit. Anda tahu langkah kecil, anda sudah kenal nilai otomasi, dan anda sudah faham makna sebenar kaya. Sekarang, masa untuk menghidupkannya. Bukan esok, dan bukan bila sempurna. Tetapi, hari ini. Jika perjalanan ini telah menyalakan keberanian dalam diri anda untuk mula hidup kaya dengan cara anda sendiri, teruskan bersama buku Voice. Di sini anda akan menemui lebih banyak idea, buku, dan kisah yang membuka mata. Kerana, kebebasan keuangan bukan destinasi, ia adalah perjalanan yang berterusan. Dan hari ini, anda sudah mengambil langkah paling penting, iaitu memilih untuk hidup kaya sekarang.